Dia akan tahu nilai suami itu bila dia mula kehilangan. Iya, itulah yang berlaku pada Maira dengan Budin. Dalam dia imamku, macam tu. Saya tak tengok orang share dalam TikTok. Di masjid, pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, syukur sangat-sangat pada malam ini dapat kita bersama berada di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin, mudah-mudahan. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari ya. Jadi hari ini topik yang telah diamanahkan kepada saya, membentuk keluarga bahagia menurut perspektif Islam. Jadi ialah bab kata orang, saya datang daripada Negeri Sembilan, kata adat banyak kiasan ditunjuk dia, tetapi bukan bergulung pendek panjang direntangkan, memang takkan faham kalau tak direnungkan. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih memanyang tidak, tegah dek budi dengan bahasa. Dibilang kata disebut adat Melayu bersegi syarak. Sebarang kata eloklah berhemat, hemat laku budi berakhlak. Elok anak bila dikandang dengan budi senonoh. Elok akhlak nama terpandang, sepanjang zaman menjadi contoh. Patah jarum di dalam poti, buat menjahit kain bertimbun. Nasihat sepatah ada kalanya sukar dimengerti, rupanya penawar bertahun-tahun. Sifat keluarga berkasih sayang, sekata sebarang kerja. Adat dijaga budi terbilang, silang sengketa hilang semua. Bila sebut tentang keluarga pembentukan, membentuk keluarga bahagia, menurut perspektif Islam, membentuk isteri membawa maksud kepada melengkuh, melentur, menjadikan, membuat sesuatu mengikut acuan ataupun bentuk yang tertentu. Keluarga pula adalah didapat definisikan, ditarifkan sebagai sekelompok manusia yang terikat disebabkan oleh hubungan darah, ikatan kelahiran, hubungan khusus, pernikahan atau lain-lain lagi. Bahagia pula merasa senang dan tenteram, beruntung bahagia. Manakala perspektif adalah merupakan cara pandang seseorang ketika melihat sesuatu. Islam pula perkataan Arab yang berasal daripada beberapa kata akar, antaranya ialah aslama. Dari segi bahasa, aslama bermaksud tunduk, patuh dan berserah diri. Maka Islam boleh difahami sebagai kepatuhan dan penyerahan diri kepada Allah. Maka persoalan yang paling besar yang perlu dijawab, macam saya bila masuk debat tu, bila ada tajuk tu, dia macam soalan kita kena jawab kan? Contohnya tajuk bila kita berdebat tu, Malaysia perlu lebih terbuka. So soalan itu terbuka tu setakat mana, ke mana, jarak dia, sempadan keterbukaan tu. Jadi kalau lawan pada terbuka tu, macam mana pula pembangkang nak sebut tak terbuka ke macam mana tu. Rupanya perkataan, ada satu perkataan yang orang tertinggal, lebih terbuka. Jadi maknanya lawannya tak perlu lebih terbuka, cukup dengan keterbukaan sedia ada. Mungkin macam itulah. Jadi topik kita hari, kalau tengok keluarga bahagia menurut perspektif Islam, persoalan pertama nak dijawab tu tentang bahagia. Bila kata bahagia tu apa? Bahagia tu sendiri akronim perkataan bahagia, B itu bersama, kebersamaan. Kemudian A yang pertama itu adalah akrab, rapat hubungannya sepatutnya. Kemudian H itu pula sentiasa membaca hikmah dalam keluarga. Ada sebab dia jadi macam ni, sebab sebenarnya dia rapat. Ada sebab dia jadi macam ni, sebab dia pertalian darah. Macam mana dia boleh gerak hati rasa? Sebab dia ada pertalian darah dan sebagainya. Aspirasi, dia memberikan satu dorongan, rangsangan kepada orang lain, bergabung, gabung jalin antara satu dengan yang lain. Inspirasi dan juga asimilasi. A yang terakhir itu asimilasi, maknanya saling lengkap, melengkapi, cuba menerap, menerima apa juga yang ada sebab dia adalah ahli keluarga. Dan macam mana dah macam tu perangai abah kau macam tu.
kan, dah mak kau macam tu, timur lah kan, dah mak kau asimilasi, akhirnya dah biasa bising betul mak kau, dia memang macam tu kan? Jadi mana kata asimilasi. Jadi bahagia tu ditarifkan menurut pandangan yang berbeza-beza bagi setiap jiwa manusia. Ada yang menyangka bahawa bahagia itu bila berjaya dalam satu perkara maka itu bahagia. Ada juga yang menyatakan bahawa bahagia itu anda mempunyai duit yang banyak, mempunyai rumah yang mewah, pangkat yang tinggi, itu adalah bahagia. Manakala kalau kita tengok ada setengah orang tu pula kata kalau dia rasa tenang, tak ada gangguan, maka itulah bahagia. Namun sejauh manakah kefahaman manusia tentang erti bahagia yang sebenar-benarnya? Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi yang keempat, bahagia masuk suasana senang, aman, damai serta gembira. Menurut kitab Ihya Ulumuddin daripada Imam Al-Ghazali, mentakrifkan bahagia itu adalah ketika manusia berada dalam satu puncak ketakwaan. Ia merupakan kenikmatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita pasal takwa kaitkan dengan Ramadan yang itu. Apa dia kata? La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa sebab berpuasa. Jadi takwa ni apa? Takwa ni takut tak? Tak betul. Takut tu kita dengan manusia. Lagi kita takut dengan manusia, takut dengan hantu, takut dengan lembaga, takut dengan tahap apa ni, takut dengan, bila takut tu dia lagi jauh daripada apa yang dia takut. Tetapi ketakwaan kepada Allah ni makin kita dekat dengan Allah Ta'ala. Keakuran dan kepatuhan kita kepada Allah, buat apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggal apa yang Allah Ta'ala larang, itulah takwa. Jadi kalau kita tengok menurut Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Atas juga menyebut dalam kitabnya Hakikat Al-Sa'adah wa Maknaha fil Islam, Al-As'ad berada pada manusia ke puncak kebahagiaan terakhir, iaitu dengan cara menyerahkan diri secara sukarela kepada agama Islam dengan beriman pada Allah dan mentaati segala perintah dan larangannya. Sabar ya, kejap ni kau nak cerita dulu konsep itu dulu. Kejap ni cerita lah ya. Jadi kebahagiaan ini mempunyai pertalian dengan dua dimensi kewujudan, iaitu kewujudan dunia duniawiyah dan di akhirat ukhrawiyah. Berdasarkan takrifan ini, barulah kita fahami bahawa erti bahagia sebenar bukanlah bersandarkan kepada kebendaan semata-mata, tetapi bahagia itu sebenarnya terletak pada diri kita sendiri, kerana hanya diri yang dapat menentukan hala tuju kehidupan, sama ada untuk mencapai kebahagiaan ataupun kemewahan. Bahagia pada seorang isteri adalah apa? Terletak kepada dia mematuhi suaminya. Ya. Kan? Kebahagiaan seorang suami pula adalah kejayaan dia mentadbir urus keluarganya itu supaya dia dapat bersama-sama menjadi seorang insan yang patuh dan taat kepada Allah dan Rasul. Dan kalau kita tengok dalam konteks masa kini, kita dapat melihat ramai orang yang berharta dan hidup mewah, tapi hakikatnya tidak bahagia. Nak rumah besar, tapi rumah besar tak bahagia kat begitu. Nak kereta inilah, nak Toyota lah, nak Honda lah, nak inilah, macam-macam tunjuk dah dapat, tak apa hati lagi tu. Kau kawan tu dapat dia tak minta apa dah, tak minta juga. Kan? Dapat kita bercuti bang, berehat, bahagia rasanya. Cuti lah, macam tompek cuti dah, tak bahagia kat lagi tu. Bang kalau ada anak tentu bahagia bang, berselirat anak. Kau jawab beranak, la ilaha illallah, tak bahagia lagi tu. Kan? Dan begitu juga kadang-kadang dia hidup mewah tetapi dia tidak terasa bahagia. Kalau tanyalah orang perempuan, orang lelaki tak payah jawab. Tanya perempuan kan, bahagia letak kat mana kalau dalam diri kita ni, bahagia letak kat mana kat orang perempuan? Bahagia letak kat mana? Kerana hati. Dan terletak kat hati. Tapi kenapa tak bahagia juga? Sebab dekat hati tu dia merayap-rayap menetes sampai ke mata. Mata sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang dia ada. Itulah manusia. Kan? Lupa dia apa yang dia ada. Pap terlantar, tersandar ke rumah domam, poning, nampak semua sengit ya. Aduh, rindu nak pergi masjid. Dia kata, datang domam nak pergi masjid. Elok tak pergi masjid? Nampak? Contohlah macam tu kan. Jadi makna kata tu cakap tadi, bahagia tadi sebenarnya dia dalam diri kita ni kan? Bukannya kemewahan, bukannya kebahagiaan. Masuk je usia 40-50 tahun, ada satu kunci yang biasanya dekat dengan bahagia. Kunci dia dekat dengan bahagia, iaitu tenang.
Kalau ada ketenangan dalam hati kita, insya-Allah dah dokek dah dengan bahagia tu. Tapi tak tenang-tenang, masalah ya hidup. Kan? Ada yang masalah kan, ya, Samsul Debat datang masalah, Samsul Debat lambat masalah, Samsul Debat ada jadi tak jadi ni masalah ni, tak tenang nanti dah sampai tak ya tenang lagi dah kan. Makanan cukup tak lagi kan? Malam ni nampak macam-macam gerai buka dah malam ni kan, macam tu lah. Jadi bila saya dah tengok banyak makanan yang terbentang kat belakang tu kan, jadi makruh ceramah lama-lama, macam tu lah ayat dia kan. Macam tu lah kan. Jadi kadang-kadang ada orang dia kaya segala-galanya ada, tetapi masih lagi sebut pasal kebahagia. Aku tak bahagia. Orang cakap kau duit banyak, rumah besar, tak bahagia lagi ke? Apa ayat dia? Tengok duit memanglah ayat dia, tengok rumah memanglah dia kata. Kau anak kau ramai, bahagia hidup kau. Tengok anak memanglah lah. Habis nak tengok apa lagi? Tengok tu memanglah, mana tak bahagia lagi kan. Nak bona jadi, nak bona dia nak jadi apa, wakil rakyat, dah menang lah, poning dia kepala tu kan, dah poning lah. Mari nak tu lah manusia, dia nak satu benda, bila dah dapat dia lupa dia nak benda tu. Bersusah lah. Dulu nak pangkat tinggi, tapi tak nak kerja, macam mana? Nak pangkat tinggi tapi penat, tak nak lah penat ni, malas lah kata. Tapi macam mana? Orang Malaysia ni kalau boleh tak nak kerja tapi gaji nak tinggi, macam tu. Kalau boleh tak nak kerja, gaji nak tinggi, macam mana tu? Kan? Ada orang macam tu. Kalau boleh nak duduk, sekarang ni dia goyang kaki boleh kaya. Tak handsome tak apa, nyanyi kaya seorang tu pula. Kan? Melabur 300, tidur duit masuk. Mana tipu? Letak gambar Samsul Debat macam ni, pelaburan patuh syariah, habis. Tapi muka saya, ada sekali tu muka saya Amin Idris dengan Ustaz Arianto, gambar bertiga, mana tengok gambar ni. Tapi kepala tu pelaburan patuh syariah. Rupanya poster tazkirah malam Jumaat Astro Oasis tu dieditnya kepala tu jadi pelaburan patuh syariah. Seramai-ramai pula orang masuk tu. Masa masuk tak nak tanya, dah kena tipu baru tanya. Ni betul ke? Dah kena tipu baru tanya, berapa? Mula-mula lah tanya. Kan? Jadi ramai orang berharta hidup mewah, hakikatnya mereka tidak bahagia, jiwanya terasa kosong, walaupun hidup dalam keluarga yang serba-serbi cukup, namun masih terasa hidup yang sepi, seakan ada sesuatu yang perlu diisi. Kan? Jadi telah tercatat dalam sejarah seorang wanita, iaitu Jarwal bin Aus bin Malik Al-Amsi Abu Mulaikah, penyair mukhadram yang hidup pada zaman jahiliyah dan Islam, yang mempunyai pelbagai kelebihan, tetapi akhirnya merasakan bahawa takwa dan mengabdikan kepada Allah adalah puncak kebahagiaan. Di dalam syairnya beliau berkata, tidak aku melihat kebahagiaan hakiki dengan himpunan harta, tetapi orang yang bertakwa itulah sebenarnya orang yang bahagia. Jadi menurut perspektif Islam, bahagia itu melihat kepada apa? Takwanya kita. Takwa kita kepada Allah, patuh kepada Allah, taat kepada Allah. Mana ada orang yang masuk dalam masjid malam ni semayang masuk kusut? Tak ada. Semua tenang ya. Dengan ceramah mana ada yang poning-poning? Tak ada. Semua tenang ya. Lagi pokat dan kotak pejaman mata itu lagi tenang. Macam tu lah. Macam tu lah. Kan? Ya kan? Itu yang saya tanya. Waktu kita semayang kan, pakar teoretik solat, seorang yang berbangsa Cina, dia kaji tu perbuatan solat tu. Dalam banyak-banyak perbuatan solat, mana perbuatan yang paling tenang dalam hati? Dia kaji tau. Perbuatan tu, adakah waktu angkat takbir? Adakah waktu kita berdiri nak berdoa ni sini kan? Adakah waktu kita rukuk? Adakah waktu kita iktidal? Adakah waktu kita sujud? Waktu duduk antara dua sujud? Dia kaji mana perbuatan yang paling tenang. Jangan risau. Samsul Debat tanya, Samsul Debat jawab. Jangan risau. Jadi dalam kajian tersebut menunjukkan, bila saya tanya lah pada ramai orang, ramai jawab waktu sujud itu bukan tenang, tu lalap. Ya, kalau rasa tenang lah waktu sujud tu lalap sama mana. Tapi sebenarnya perbuatan yang paling tenang adalah pada waktu kita daripada rukuk, kita bangun kan, iktidal kan, sami Allahu liman hamidah. Waktu berdiri sebelum kita sujud nak menuju ke bawah, itulah saat hati paling tenang sebenarnya. Dan itu tidak akan dapat dirasakan pada orang yang berkecapuih semayang, tetap berkecapuih. Maknanya laju betul. Orang KL, orang Melaka sebut berdesuk.
Orang Negeri Sembilan kata bodoh sup. Nah, tu tak laju lagi tu. Yang paling laju tu monobut tu lagi laju. Lagi laju pada monobut menculin. Nah, dia tak dapat eja tu dah. Dia sabut je menculin. Laju betul. Macam itulah. Ya, kosakata Negeri Sembilan malam ni. Jadi takwa adalah merupakan puncak kebahagiaan. Jadi tengok balik kan dalam keluarga tu, sebab saya pernah share dulu kunci keluarga bahagia. Kan, kunci keluarga bahagia. Yang pertama kunci rumah, yang kedua kunci pejabat, yang ketiga kunci kereta, yang keempat kunci syurga, yang kelima kunci spare. Macam mana pula tu? Yang pertama kunci rumah. Sistemkan keluarga kita ikut sistem Islam, insya-Allah. Itulah kunci yang pertama. Mana bangun pagi semayang sama-sama, lepas tu doa sama-sama, kan, mengaji sama-sama, berjamaah sama-sama, pergi ke sana kemari sama, lepas itu sedekah, tolong orang, bantu orang. Pertama, sistemkan keluarga ikut sistem Islam. Bangun pagi, kadang-kadang orang perempuan dia bangun pagi dia lepas nyawa dia. Orang perempuan bukan orang sini dah, orang tempat lain. Nah, dia bangun, dia ambil uduk, dia semayang sendiri. Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Macam ada seorang nak masuk syurga. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Dia lap muka tengok lelaki kat katil ni. Neraka lah orang tua ni. Ambil yang macam tu lah. Macam mana sadap betul dia menghukum tu. Kan? Kajut lah suami tu. Kajut bang, abang. Bangunlah subuh. Abang, bangunlah. Kalau macam tu lah cara kajut, sudah dua-dua tak subuh. Jadi mana orang lelaki dah confuse. Kau ni mengajut ke mengajak? Kan? Macam tu kajut elok kan. Yang faham-faham, tak faham sudah. Itulah. Yang kedua kunci kereta. Maksud kunci kereta, yang kedua kunci pejabat. Maksud kunci pejabat ni cari rezeki yang halal. Cari rezeki halal tu masuk pejabat. Kalau orang tu dia kerja, dia buat ride kan, yang tu kat motor tu lah. Itulah dia punya pejabat Dia niaga burger, stall burger tu lah pejabat Dia berniaga online sambil baring katil tu lah pejabat Jadi maksudnya yang penting mustahak nak tengok, carilah rezeki yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu. Nabi pesan tu, cari rezeki yang halal itu cukup buat kamu. Dan Nabi sebut barang siapa yang membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perutnya, nescaya malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama sesuai selagi mana benda-benda haram itu ada di dalam perutnya. Dan begitu juga kan dalam bab rezeki ni kan, yang mencari rezeki yang halal ni, rezeki ni nak cerita, jangan kita kena faham dalam banyak tingkatan rezeki kan. Rezeki tu rezeki ni kan, rezeki yang paling rendah sekali level dia, rezeki yang paling bawah sekali, yang paling tak standard lah, rezeki dia paling bawah sekali lah kan, duit. Yang lain rezeki sehat, rezeki bahagia, rezeki isteri, rezeki suami, rezeki anak-anak, itu lagi tinggi nilai dia. Tapi yang paling rendah tu lah yang dikojar ke orang. Siapa yang koja tu lah masalah pula. Dah lupa. Mari elok datang masjid, dah kaya langsung tak datang masjid. Mari elok datang masjid, dapat bini muda langsung tak datang masjid. Mari elok duduk, bini tak ada, nikah ada dah tak datang. Apa kono kau tak dengar kau bini muda lelo li. Ya kau umur dia berapa? Umur dia 80, bini 25. Terangkek songkok kan, main kan, langsung tak datang. Ada orang diuji macam tu kan. Tu cerita kunci pejabat. Ketiga kunci kereta. Apa maksud kunci kereta? Hala tuju nak bawa keluarga tu naik kereta tu, biarlah ke arah yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang ada orang, kita ni keluarga yang ni lah, kita yang happy go lucky. Kita bukannya keluarga yang jenis pergi masjid. Tu masalah kan. Kita pula yang nak letakkan trend keluarga kita macam tu kan. Jadi mana kata kalau keluarga kita ni hala tuju, contoh saya nak anak saya jadi anak yang soleh solehah. Seawal usia anak saya umur 7 tahun, saya dah asuh dia masuk pertandingan bintang kecil. Kan tak kono pertandingan menyanyi suruh dia masuk. Jadi biarlah kono dengan hala tuju tu. Jadi anak saya seawal 7 tahun saya dah masuk kena sekolah tahfiz. Yalah, nampaklah cara tu kan. Alah masuk sekolah tahfiz belum tentu baik, betul, tapi ada harapan baik.
Kalau pergi masjid belum tentu elok perangai. Betul, tapi ada harapan dia elok perangai. Pergi disko belum tentu tak elok. Betul, tapi ada harapan tak elok. Faham tu. Belum pernah dia masuk disko kan. Berhenti. Isyak. Belum pernah dia tu. Jangan nak mengak kan. Bohong kan. Paling tidak orang tu datang sini, pergi masjid, elok dia ambil uduk masuk dalam. Dia tahu. Jadi baik dah. Sebelum ni kau main Samsung tu. Ambil uduk dah. Nampak tak? Elok dah semayang belakang ikut dia, walaupun tak reti nak baca dia ikut dah. Maknanya betul lah, paling tidak boleh jadi dia jadi baik macam tu kan. Macam itulah kisah. Kemudian yang keempatnya kunci syurga. Macam mana nak masuk syurga? Nak masuk syurga ada satu je tiket dia adalah rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah tak ada cara lain, beribadahlah sebanyak-banyaknya. Dan yang kelima, kunci spare. Kunci spare. Suami ada kunci, isteri ada kunci, sebagai mak ayah ada kunci, anak-anak pun ada kunci. Mainkan peranan masing-masing. Dia tak ada konsep penswastaan ke dah. Kalau kita ni duduk dalam rumah, ada orang gaji, contohlah mampu dia ambil orang gaji. Orang gaji tak mengambil alih kerja isteri, tak. Orang gaji hanya membantu meringankan, jadi isteri juga yang kena main peranan. Sudah sedap betul masakan ni. Masakan orang gaji yang sedap. Sudah nak lama-lama langsung berkenan dengan masakan dengan orang-orang sekali. Itu masalah tu. Nampaklah? Itu sebab kadang-kadang biarlah orang perempuan tengok yang orang gaji tu, biarlah dia tukang racik-racik, dia tukang siapkan bahan, maka isteri jugalah di tangan dia yang masak. Macam tu kan. Ni nasihat dia sekatilah kan. Nak sudah kan. Jadi mana semua mainkan peranan masing-masing. Anak-anak pun main peranan masing-masing kan. Dan bila sebut takwa tadi kan, memelihara hubungan yang baik dengan Allah, memelihara diri jangan sampai terperosok pada perbuatan yang tidak diredai oleh Allah, memelihara segala perintahnya supaya dapat dilakukan dan dapat melihara segala larangannya supaya dapat dijauhi. Jadi kita dapat lihat hakikat kebahagiaan itu bukanlah melihat terhadap dunia dan seisinya, tapi rasa senang dan tenang di dalam diri. Apabila kita meletakkan kepentingan akhirat yang utama dengan rasa cinta dan takwa yang tinggi terhadap yang Maha Mencipta. Menurut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, arti takwa itu adalah takut kepada Tuhan yang mulia. Khauf Rabbul Jalil, takut pada Allah. Takut pada Allah, tak berani buat benda jahat. Salah satu antara tanda ibadah kita diterima pada bulan Ramadan itu masih berterusan buat baik walaupun dah berlalu Ramadan. Masih lagi buat amalan-amalan dia buat pada bulan Ramadan, dia buat pada bulan Syawal ni. Masih buat lagi. Dan hari ni tuan-tuan masih lagi maintain. Ramai orang dekat hari ini. Sebab Sabtu Ahad minggu ni dikatakan minggu terakhir katanya. Saya kata ini bukan minggu terakhir, percayalah cakap saya. Sebab orang Malaysia beraya bukan sebulan, 2 bulan tuan-tuan. Dia beraya 2 bulan selagi boleh. Malahan ada yang terlajak sampai 3 bulan, dia tak sebut jamuan raya. Jamuan je, sesaja datanglah. Sebab makan-makan sikit. Tapi yang dihidangkan semua kuih raya yang tak habis itu. Jadi apa? Sama tuan-tuan. Malaysia ni memang macam tu. Tak salah tu dah. Nak bajak makan, nak sedekah, boleh, tak ada masalah tu. Ya? Jadi khauf Rabbul Jalil, takut pada Allah. Kedua, amal lebih tanzil, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Ketiga, qanaah, berpada dengan yang sedikit. Dan yang keempatnya, membuat persediaan untuk hari kebangkitan. Jadi untuk capai takwa ni dalam agama kita ni nak perspektif Islam, nak wujudkan keluarga bahagia. Jadi macam mana agak tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di dalam surah Az-Zukhruf ayat 35 Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud, dan kami buatkan pula perhiasan dari emas, dan semuanya itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia, sedangkan kehidupan di akhirat di sisi Tuhanmu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi makna kata terpulanglah ke kita nak kerja apa, nak kerja dunia ke, nak kerja akhirat. Tu sebab Nabi sayang kat kita ni. Nabi minta, ya Allah, umat aku ni janganlah kau bagi umur panjang-panjang. Nabi cakap tu. Nabi sayang kat kita, Nabi minta umur kita jangan panjang-panjang. Heran tak kita? Bukan elok biar panjang ke? Tentu kan? Sebab Nabi kenal umat dia. Lagi panjang umur, lagi panjang cita-cita.
Bayangkanlah umur kita ni, kebanyakan orang Malaysia ni, kebanyakan purata umur 60 tahun, 70 tahun bonus, 80 tahun ekstra, 90 tahun gegar baganza. Macam tu. Kalau 100 tahun lah, cocah 100 tahun naik tugu muka dia tu, manusia tertua di Taman Tasik Utama. Macam tu lah Tasik Utama kan. Manusia tua kat taman ni naik tunggu. Ui, hana betul tu kan. Tak bayangkan kalau umur kita macam umat Nabi Nuh 950 tahun, macam tak ramai yang pergi masjid. Silap-silap yang buat live ni, yang pasang kamera ni, dia pasang setiap beritahu dah habis kan, tolong off ya, dia pun balik. Bayangkan tu kan. Tak ada lah. Jadi mana kata kita ni umur kita tak panjang. Kalau umur kita 950 tahun, kau dah berapa lama lagi nak pencen? Ada lagi 700 tahun ni, umat lama hebat lagi kan. Macam tu lah, lambik betul pencen kan. Macam tu lah. Tapi sekarang ni kalau kita tengok umur kita tak panjang, supaya kita boleh agak-agak masuk umur 50 dah mula slow dah. Apa lagi nak kojak? Tak lama lagi nak pencen, dia kata. Masuk 55 langsung pergi masjid. Mana boleh nak pergi? Anak-anak semua dah lepeh, kerja dah tak ada. Apa lagi buat? Datang lepak. Dia dah fikir dah, pagi esok lepas kuliah subuh nak lepak mana minum, kan? Yang minum kat masjid lain, yang lepak dengan kawan lain. Lepas tu balik pula buat-buat muka lapar sebab nak bawa orang rumah pula keluar. Macam tu lah kan. Itu semua lah tu semua politik orang lelaki kan. Tapi maknanya kita dah mula slow dah, kita dah pergi masjid. Tu sebab Nabi buat macam tu. Nabi minta umur jangan panjang supaya kita boleh agak-agak dah bajet umur kita berapa. Ya, tak ada boleh 1 tahun ni, tak ada macam tu kira dah. Tak mahu kan. Yang poin paling penting, jangan terpedaya dengan muda, sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sehat, sebab mati tak syarat sakit. Ada orang tu jalan bak, jatuh dalam lubang dalam gila pun tak dalam macam tu. Bila dia dah jatuh tu, orang cakap confirm mati ni, dalam weh, memang mati ni. Datang Jabatan Bomba dan Penyelamat pakai kren, tarik, cek nadi, hidup lagi. Ui, hebat dia. Pasang gas tu, terjaga. Ui, bang, handal bang, handal. Kenapa? Dia pun bangun. Kenapa? Pasal abang jatuh dalam lubang tu, abang punya dalam, tapi abang hidup lagi. Steady bang. Yo kau, mana lubang tu? Dia tinyau lubang tu, langsung mati. Terperanjat tengok lubang tu. Tadi jatuh tak mati, nengok lubang tu mati. Nak cakap macam mana kan? Sebab mati ni bukan sebab yang kita fikir. Kadang-kadang kita cakap lah, kita tengok kan kereta accident kat highway, Allah tahu ni mati ni, hidup lagi tepi tu, kaki habis tapi hidup. Ya Allah, hidup dia lagi. Macam mana? Ada orang tu melanggar sikit ni, sikitnya macam mana? Mati lah tu. Nak cakap apa kan? Nampak sehat hari tu, tongking ke bini, abang zap tercokit sudu mati. Macam mana? Lah, tercokit sudu mati, bertaruk betul kan. Maknanya macam-macam sebab orang boleh mati. Lalu ke hospital, nampak orang tu pakai oksigen, nampak oksigen turun naik. Orang yang lalu tu, aku rasa tak besok lusa ni, dia kata confirm mati dah tu, tak ada mana dah tu. Tengah bercakap-cakap tu, dia dalam berborak bercakap pasal orang yang sakit tadi melintas jalan tak pandang ke kanan, digelek ke taksi tu mati. Sudah yang tadi yang pakai oksigen tadi, besok tu sonar dia datang baca Yasin ke orang yang mati tadi. Nak cakap apa? Tu sebab macam mana kan? Tu sebab kita ni dalam hidup ni jangan nak bergaduh dengan orang. Jangan bergaduh dengan orang. Orang nak cakap pasal kita, marahnya orang satu Malaysia pergi jumpa memburukkan kita, pedulikanlah. Iya. Orang nak konorkan kita, pakar-pakar nak konorkan kita, pedulikanlah. Sebab ingat tak doa Nabi pada Imam Ibn Abbas? Nabi letakkan tangan Nabi dekat dada Imam Ibn Abbas. Dia kata Allah ma'afaku fiddin wa'alimhu ta'wil, kan? Kita tahu doa tu, tapi sepanjang hujung doa tu, apa ayat Nabi sebut? Seandainya satu dunia ni berhimpun nak memberikan keberuntungan kepada kamu, nescaya kamu tidak akan mendapatkannya melainkan sekadar yang Allah dah tentukan untuk kamu. Dan kalaulah satu dunia ni berhimpun nak memberikan kemudaratan kepada kamu, nescaya kamu tidak akan mendapatkannya melainkan sekadar yang Allah dah tentukan untuk kamu. Apa nak takut?
Tak boleh tau, mampu weh. Kalau kita tak pergi masjid kan habis kan, kena buang kotor tu kan. Itu dia fikir manusia ni ada kuasa. Manusia tu pun minta nyawa dengan Allah Ta'ala. Macam mana? Sebab kita kadang-kadang jangan ambil gambar bertiga, nanti tengah mati. Gila tu. Berlagu kepala mak, weh, kena hantuk kepala balik kan mati mak kita kan. Siap kotak dagu, ingat tak dulu budak tu kan, hantuk kali kedua lagi kuat langsung mati dua-dua. Macam mana kita ni kadang benda pelik-pelik ya kan, gambar menyabitkan benda-benda yang tak ada kena-mengena kan. Jangan lalu bawa ampayan tu ambil kau nikah, apa hal pula. Lupa kita jodoh di tangan Allah, lupa gitu kan? Kadang-kadang malahan dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-20 Allah beritahu apa? Barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun dapat. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu, dan takkan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Jadi mana nak? Kau jar dunia tak dapat semua, dapat sikit, akhirat tak dapat apa. Tapi kalau kau jar akhirat, insya-Allah dunia pun dapat. Mana nak? Datangnya kan, ini akhirat ni masuk dalam dapatlah unsur dunia sikit, selfie macam surbat, dapatlah sikit kan, lepas tu kan dapatlah makan sate kat luar. Dunia semua tu tak apa, makan selagi boleh makan. Sebab malam ni tujuan makan itu sebab ramai yang tak faham kenduri ni ada dua pahala yang paling besar. Macam kenduri tahlil lah contohlah kan, dua pahala paling besar. Pertama zikir, yang kedua makan. Makan tu pahala sebab orang bagi sedekah. Jadi siapa yang makan kat luarkan jangan kesian, makan bersungguh-sungguh. Macam tu. Sebab kita nak menjayakan pahala orang yang bersedekah. Macam tu lah. Iya tuan-tuan. Tetapi ada yang cakap tahlil ni tak boleh. Zaman Nabi tu ada confirm neraka orang tu. La ilaha illallah. Zikir liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Siapa nakkan rahmat Allah, nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak zikir. Tahlil kan banyak zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tahlil. Sampai tu doa pula. Itu sebab Allah yarham Syekh Murtada dulu kata zikir panjang. Kalau kat Somban lah zikir tak ada sikit no. Kalau tahlil dah hilang-hilang lutut baru doa. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Arhamar Rahimin, salimna wal muslimin, rabbishfina min kulli da, wa'afina minal bala, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Panjang macam-macam zikir. Itu yang ada orang tak biasa tu cakap, ni tolak balo, aku cari balo. Dia tak biasa zikir berpanjang. Marah pula dia. Sampai hujung tu, Abdul zikri fa'lamu annahu la ilaha illallah. Logo dah hujung. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dibalun dia 1000 kali. Dah kulu kojak dulu kaki kawan tu zikir kan. Kata arwah Syekh Murtada dulu, Mufti ni 9 dulu kan, dia kata apa? Barulah berbaloi udah ngalah kat dapur tu. Masak, orang perempuan masak, ponek masak tak habis lagi zikir. La ilaha illallah, al-Fatihah. Nak makan raja kan. Tu. Iya. Itulah dia kan, cerita kan. Ni 9 ni banyak tarikat kan. Macam itulah. Tapi tak apa dah, zikir. Ingat tu. Jadi kebahagiaan kita datang ni, dapat semua insya-Allah, jangan risau. Jadi dalam surah Al-Ankabut ayat 64 Allah Taala berfirman, bermaksud dan kehidupan dunia ini hanyalah seni gurau dan permainan, dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Sekiranya mereka mengetahui 3 tanda di dunia ni. Pertama, tahta duit, tahta kedudukan. Itu dunia tu. Kau janganlah macam mana pun dunia. Sementara yang sifat dia wakil rakyat paling lama dia boleh bertahan berapa penggal. Tengok kok dia ada nyawa mula kan, ujung tu pun dia dah tak ingat lah kan. Kadang-kadang tak roti pula tu nak bagi ke orang lain, boleh rini boleh batuk lagi banyak dia bercakap dah lah tu, nak lagi tu dah cukup. Contohlah
Kan? Sama masuk. Wih, dia pangkat paling besar dalam pejabat tu. Kau jangan main-main. Nombor 1 dalam pejabat tu. Kau jangan main-main. Respect sikit tu. Tiba-tiba ke ujung tiang masjid tu sandar seseorang. Kenapa tu? Pencen. Sampai masuk pencen. Nak cakap apa? Samsul debat pun dah ada kat pesara. Ya, saya kat pesara masa saya jadi pengarah undang-undang dan penguasaan dulu kan, dah ada kat pesara. Tunjuk dekat hotel dapat diskaun 10%. Tapi bukan semua hotel lah. Oh yo, dapat lah. Iya. Kan, sedegua sementara. Itu pertama kedudukan harta. Kedua duit. Duit dengan harta sementara. Rumah besar, rumah lawa. Cuma tengok kat Melaka ni, rumah ni lawa. Aku kalau ada duit, aku nak buat rumah macam ni. Selang 5 tahun ada rumah lagi baru lagi, ada lagi baru lagi baru lagi. Dah buruk dah rumah yang tadi kita cakap lawa tadi. Ya. Kan? Sungguhnya dunia ni kesenangan yang memperdayakan. Surah Ali Imran ayat 185. Kesenangan yang memperdayakan. Itu cerita dalam surah Ali Imran tu beritahu macam ni. Setiap yang hidup pasti akan mati. Pada hari kiamat jua lah akan disempurnakan balasan bagi kalian. Barang siapa yang dapat masuk syurga, dapat elak neraka, adalah orang yang sangat beruntung. Dan ingatlah, sesungguhnya dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Itu ayat dia. Kesenangan memperdayakan. Beli kereta baru berapa lama rasa baru. Radio rotek lah, boring lah. Dan servis dia, alamak banyak lah kena bayar bulan ni. Iya. Kan, orang naik basikal dulu tak ada heboh pasal rotek servis ke apa, tak ada. Bubuh minyak hitam yang tekek rantai basikal. Tak ada sakit kepala dah, tak ada. Kan? Nak kata orang dulu tak sibuk ke? Sibuk mak ayah kita. Pagi keluar potong balik, sibuk. Tapi malam makan sama. Nampak? Petua itu kan orang dulu macam mana? Lepas itu hormat macam mana? Tak ada dah suami balik kena sound. Alambek balik. Pergi mana? Pahal. Tak ada. Suami balik. Kesian abang. Bang dah siap dah bang. Ni ha, air untuk abang. Minumlah. Kesian abang penat. Cuba bagi. Tengok macam mana? Bagus orang masjid ni. Nampak ni? Ha, bagi. Nampak kan? Ha, adab macam ni lah dia. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak dan bersantun. Nampak? Nampak? Bagi gelas siap alas. Nampak tak? Walaupun pasangannya tak berapa kena, tapi adab tu usaha tu. Kan? Macam tu nampak? Cara tu nampak? Nampak? Jemput bang? Nampak? Orang perempuan mesti macam ni. Bagi suami minum mesti gelas macam ni, bertangkai macam ni, baru dia steady. Dia ketua keluarga. Bang jemput bang. Nampak? Dan suami bila ambil pula dia pegang alas ni. Allah, abang kasih dah banyak. Wah, tiup. Bismillah. Bayangkan macam tu kan. Bayangkan dia jauh datang kosong macam tu lah. Bismillah. Alhamdulillah kan. Jadi bila dia letak tu, isteri cakap tu lah bang, tadi kan bang anak kita nampak macam tu sebab orang dulu-dulu macam tu kan, bahagia, tak ada masalah. Kurang lah, ada mana boleh tak ada masalah. Ada masalah tetapi semua boleh selesai. Apa kata abah ya, bang anak kita ingat dia nak pergi rombongan kan, tak payah kata. Tak payah weh. Bang boleh tak ni? Tak payah ada. Tak payah ikut. Apa keputusan suami itulah yang terbaik. Ingat orang perempuan, kalau suami kata jangan, jangan ikut ke, bahagia hidup. Petikai tu tak boleh ni je, kenapa macam ni, kenapa macam tu, kenapa macam ni, ada sebabnya. Menjawab lagi banyak. Allah Allah. Menyaut tetap menyaut. Oi, rosah tak, kecuali jemaah ni lah yang datang. Ni topik lain ni saya cakap ni. Melawannya kan, jangan bisulah, ngontak ke tu menjawab tu. Tu dia. Sebab orang perempuan kena faham, orang perempuan paling senang masuk syurga tahu. Nabi kata apa? Pertama, jaga salat. Kedua, jaga puasa. Ketiga, jaga maruah diri, maruah suami.
Keempat, taat perintah suami. Kalau jaga empat-empat ni, Nabi kata masuklah ke dalam syurga mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Untung perempuan siap boleh pilih pintu. Orang lelaki mana boleh pilih pintu, dapat masuk untung. Semuanya akun, termasuk yang bercakapnya. Sebab banyak soalan kita orang ni nak kena jawab. Faham tak perempuan? Jaga maruah diri. Dah elok dalam masjid pakai telekung, elok sopan santun. Keluar ya buka telekung dah kotak pakai. Tudung ni sekorek ya. Betul, tudung tu senia lempar, dado tunjuk ke orang. Dokek dado tu t-shirt tu ada tulisan pula, ada manik-manik menyalo-nyalo. Kita yang dah silau ni terpaksa lah baca. Apa tulis itu? Dah dokek-dokek pun perasan, rupanya dia tulis apa, tengok-tengok lah. Oh, parah ni kan. Ya, budak-budak sekarang. Itu yang ada dekat dalam TikTok tu kan. Ada yang berjoget-joget pakai baju seksi nak raya tu. Cet dia berjoget. Adalah hamba Allah ni, dia berjoget pakai seksi. Lepas tu siap tulis kan, dia tak nak jadi hipokrit. Aku tak kacau orang, yang kau koyak kenapa, dia kata. Dia kata dia tak kacau orang, dia tak tahu dia pakai macam tu, dia berjoget macam tu, terangkek lobai orang tu. Kopiah lobai ni terangkek tu, jangan main-main. Jangan dicuba-cuba. Jadi pertama, jaga maruah diri. Kedua, jaga maruah suami. Kalau orang buruk-burukkan suami, jangan kita sama-sama naik pula. Pertahankan suami. Aku tengok laki kau macam tak kerja je, ada je kat rumah. Kerja kak, cuma dia banyak buat kerja part time. Cuma siang dia tidur lah, malam dia kerja. Manalah aku tahu. Akan doa lah, mudah-mudahan suami saya dapat kerja tetap. Yelah, nanti akan doa. Macam tu cover. Aku tengok laki kau macam tak kerja, ada kat rumah je, memang nyusahkan orang, mati lagi baik tu. Apa bodoh macam tu? Jaga maruah diri, jaga maruah suami. Yang keempat, taat perintah suami. Faham tak? Perempuan nak masuk syurga tak? Nah, macam tu je orang perempuan, senang je. Lepas ni kita peduli kan, lelaki ni susah nak masuk syurga, orang perempuan senang nak masuk syurga. Lepas ni apa dia nak, kita setuju je. Baik bosa kau lah. Janganlah nampak pernah saya nak pujuk ni kan. Boleh tak orang perempuan? Macam mana? Boleh ke tak boleh? Boleh. Saya confuse ni orang sini lain macam koreh nak jawab dah. Macam marah. Tapi ya betul. Bukan bukan orang sini. Oh ya, itu bukan orang sini. Yalah, macam itulah. Jadi taat perintah suami. Sebab bila Nabi masukkan, bila peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi berpeluang melihat keadaan dalam syurga, melihat keadaan dalam neraka. Maka terkejutlah Nabi bila tengok dalam neraka ramai orang tahu tetap melawan kan, itulah lambat balik. La ilaha illallah. Pergi mana? Abang tadi pergi ngaji dengan imam, baca pun terabuk dalam mulut kau. Abang baca dengan imam, malah sama lepak dengan imam. Ingat saya tak tahu dah imam kat kono. Besok tu lepas maghrib bagi salam tawi balik, sebab takut bini bising. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawi balik. Sampai rumah bini tanya, capek balik tak semayang kau? Dah tak semayang pula cakap. Susah dah. Payah. Balik calambek salah, balik copek salah, tak tahulah. Jadi jangan menyusahkan. Betul saya selalu cakap apa tau. Kadang-kadang orang lelaki ni kan bila balik kan, sebab dia rindukan mak dia. Tanyalah orang-orang lama. Kan, yang mak dah tak ada, dia ingat balik. Orang dulu-dulu kalau balik rumah, sampai di rumah mak tanya soalan pertama, "Hai, daripada mana ni?" Satu. Soalan kedua mesti dia tanya, "Dah makan belum?" Itu soalan yang dia tanya pada anak kita ni, pada anak dia tanya, "Dah makan belum?" Kalau jawapan itu password itu lain bunyi itu, "Dah makan belum?" Tadi adalah sikit. Kejap. Maknanya adalah sikit, mana nak makan itu. Mak pun je lempar-lempar jadi lauk biasa, ikan bilis tolong. Lepas tu goreng sardin pula tu.
Sardin belado. Fuyai. Lepas itu masuk makan tu baru mak tanya, ada pada mana sebenarnya tadi? Tak ada balik wajah tadi mak. Dah halang lalu singgah lah. Wah, makan. Makan. Sebenarnya kepala memang banyak masalah. Keluar daripada rumah tu walaupun tak cerita masalah dengan mak gitu, tapi separuh dari masalah tu selesai. Logo dia jumpa mak. Tanya dah makan lom. Telur dadar rasa pizza. Jadi bila mak dah tak ada, isteri ambil alih peranan tu jaga anak mak mentua kita. Dan ambil balik pahal. Mata darah kerja la ilaha illallah. Jangan macam tu. Layan suami sebaik-baiknya. Suami balik je, abang nak minum kopi, tea, omi. Macam tu. Macam tu tanya. Kan barulah betul semangat rasa dia balik. Ni balik-balik sound nak lambik balik, lambik tengah malam berbalik ni pahal. Ya Allah. Sian suami tu keluar datang lambik bukan dia sengaja. Dia dah lah kojo, lepas tu jam, dah lah tahu jam. Dah masuk air keruh melokek pula. Kojap macam apa siput lah. Traffic light lagi. Allahu Akbar. Suami ni dah rosah gelisah nak balik dah. Dia nak balik, dia nak tengok wajah isteri dia. Orang perempuan kalau memandang suami dengan wajah menggembirakan dapat pahala besar tau. Senyumlah nampak suami. Nampak? Suami ni tadi yang ponek tu nampak bini yang senyum. Allahu Akbar. Teruk betul jam tadi. Tak apalah bang, biasalah. Hari Sabtu kan, abang pun satu. Hari Sabtu pun nak kerja. Macam tu. Manjalah sikit. Dia akan tahu nilai suami tu bila dia mula kehilangan. Itulah yang berlaku pada Maira dengan Budin. Dalam dia imamku. Macam tu. Saya tak tengok orang share dalam TikTok. Budin kan dia buat drama senang betul. Nama hero Budin. Allahu Akbar. Kan? Macam tu lah tuan-tuan dan perempuan sekalian kan. Tu jaga maruah diri, jaga maruah suami, taat perintah suami, pilihlah pintu. Menurut mana pintu dalam syurga boleh pilih tuan-tuan dan perempuan sekalian. Jadi kalau kita tengok tips nak bahagia, 5 perkara kena ada juga kalau dalam Islam ni. Pertama, sabar. Dalam rumah tangga kena sabar. Baik suami, baik isteri kena sabar. Itu rezeki bukan semua orang dapat sabar. Sabarlah. Memang orang perempuan macam tu lah di rumah. Apa hobi orang perempuan? Berceramah walaupun tak ada tajuk. Sabar. Tuntang dia bagi. Sabar, diam dia. Lepas itu dah sudah. Dah kata. Dah. Ni dengar lah abang cakap. Tentu. Lah, apa pun tak cakap benda tadi, dah kau yang bercakap. Dia kena, tu abang bagi kau cakap dulu. Sabar. Orang perempuan ni memang macam tu. Alah, paling lama pun dia cakap 4 minit je. Dia ponek, dia berhenti, dia minum air, dapat tenaga, baru dia sambung balik. Tak apalah. Macam tu lah. Kan? Tapi bukan semua. Tapi orang perempuan cakap, nak cakap. Tapi satu, jagalah mulut kita ni, cakaplah yang baik-baik. Ya. Orang perempuan dia gamal cakap, aku ni mulut je jahat, hati baik tak ada mana dah. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Iya. Tu sebab sabar banyak. Tu sebab kuasa talak Allah bagi ke suami, tak bagi ke isteri. Kalau isteri dapat kuasa talak tu tak berapa kali sehari kita dapat pun tak tahu lah. Saya ceraikan awak kan. Sampai hati tu padang. Dah faham tak? Tadi dah dengar kan? Saya ceraikan awak. Dah robot dia lagi tu. Saya cerai awak. Dah lagi dah marah betul berapa kali cerai tu. Petang tu datang masjid kan? Maghrib datang solat seorang sampai. Kenapa Bilal? Hari ni 4 kali dah. Kau untung tu aku tadi 3 kali aku langsung keluar. Kalau aku tunggu tadi lagi banyak kali dapat. Ya, tapi itulah. Tapi ada juga orang lelaki dengan sewenang-wenangnya guna cerai tu. Itulah, hati-hatilah. Sabar banyak-banyak.
Itu semua bak kata orang cantik dipandang bulan mengambang orang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Tentu ada. Sabar separuh daripada iman. Separuh lagi apa? Kalau sabar separuh daripada iman, separuh lagi apa? Dah senyap. Ada saya ceramah ke satu topik, dah ada bagi separuh dah start tanya lagi dah dorang marah. Ui, payah je tu. Kalau sabar separuh daripada iman, separuh lagi adalah syukur. Syukurlah banyak. Tetapi kenapa, kan tadi saya cakap tadi, mata tadi kan sibuk tengok apa yang orang ada kan. Macam tu. Jadi apa sebab manusia tak bersyukur? Ada 3 sebab manusia tak bersyukur. Pertama, sibuk tengok apa yang orang ada. Bang, tengok bang jiran kita. Kalau tengok kereta dia dah tukar, kereta kita ni tak tukar-tukar, kenapa? La ilaha illallah, apa masalah kau kereta ni elok lagi? Pakailah besar sikit. Kau dengan aku berdua nak besar buat apa? Parking pun senang. Nampak ya Azia, tapi leather seat siap dengan reverse camera dengan speaker Alpine, apa lagi kau nak? Macam tu lah kan. Nak besar-besar ni buat apa? Saya cakap tak ada keperluan. Nanti kita juga yang menanggung hutang. Apa pasal? Apa yang kau tampah-tampah masalah buat apa? Sentuh aja. Yalah, payahlah cakap dengan awak ni. Kan? Dah kono. Syukur. Pertama, manusia tak bersyukur, sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang dia ada. Kedua, sibuk tengok kelebihan orang lain, lupa tengok orang yang lagi susah daripada dia. Lupa tengok orang lagi susah daripada dia. Kalau kita tengok orang lebih susah, kita akan lebih bersyukur dengan apa yang kita ada. Dan yang ketiga, kenapa manusia tak bersyukur? Sibuk menyatakan apa yang dia ada hari ini adalah hasil usahanya sendiri, sedangkan apa yang kita ada disebabkan oleh Allah izinkan. Dalam ramai-ramai orang interview, kita dapat kerja, tuan-tuan takkan tak fikir Allah izinkan kita dapat. Oh, akulah yang paling power ni. Tak, kadang-kadang dia orang semua pun tak tahu nak pilih siapa. Pilihlah dia ni, nampak macam ni okey sikit. Gorakkan pula hati yang seorang lagi bagi pandangan. Itulah saya pun rasa macam tu lah. Ambil lah dia ni. Siapa yang gorakkan hati dia ni? Allah yang gorakkan hati dia. Kan? Macam tu lah. Kita nak meminang dia ni, kita rasa dia takkan nak kat aku lawa benar perempuan ni. Aku ni muka dah lah merayau dah. Kita pun saja-saja cakap, senyum lah dah, nak dah kat kita. Macam mana jadi macam tu? Allah gorakkan hati untuk timur gitu. Kemudian ketiga yang kena ada, apa yang kena? Pertama sabar, kedua syukur, ketiga sentiasa membaca hikmah di sebalik satu perkara. Islam ni ajar kita macam tu. Adalah hikmahnya. Contoh kan Pak? Fail, adalah hikmahnya. Malam tu kan baru disuruh result SPM, Mama doa, ya Allah, kau berikanlah anak aku keputusan yang terbaik ya Allah. Itu paling baik doa. Ini doa, ya Allah bagilah anak aku seboleh A ya Allah. Anak kat belakang berubah muka. Subjek ambil 9 ni macam mana pak seboleh? Abah pun tak tahu nak ambil pekso berapa paper. Tapi daripada kau minta, bagilah anak aku semua A ya Allah. Boleh minta, tapi lebih baik lagi kita serah pada Allah. Ya Allah, berikanlah anak aku keputusan yang terbaik ya Allah. Lepas tu yakin. Balik anaknya bawa result pekso 9E. Contoh kita dah doa tadi, ya Allah berikanlah anakku keputusan yang terbaik ya Allah. Walaupun keputusan yang anak aku bawa balik hari ini, aku yakin itulah yang terbaik. Contoh tau, anak balik tanya redup di muka, macam mana lo 9E mak? Alhamdulillah. Mak pula, mak apa doa ni? Alhamdulillah. Nabi macam mana dah takat tu ya otak kau. Lepas tu yang alung pula, yang alung ni pula tadi dekat sekolah kono golak kat kawan-kawan dapat 9E. Dia target balik ni, habislah aku kono marah dengan mak aku. Rupa-rupa bila sampai rumah mak dia kata, Alhamdulillah, nak buat macam mana? Dah itulah yang terbaik yang kau dah buat, nak buat macam mana? Timbul rasa bersalah dalam diri anak ni. Tak sepatutnya aku bagi mak aku result macam ni. Tak sepatutnya aku bagi. Ya Allah, aku nak ubah diri aku ya Allah. Diam-diam dia ambil paper Jun, paper Julai dah tak ada.
Dia ambil paper June, dia ambil periksa bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, balik semua, zap, dapat tampung kreditnya, dia masuk kolej, dia masuk belajar, alhamdulillah berjaya. Maka betul tak 9E tadi terbaik? Betul, sebab dapat ubah diri dia. Itu sebab kita kena faham Islam ni ajar kita tentang hikmah. Ajar hikmah. Adalah hikmah sebaliknya. Tak guna punya jantan dah elok batu nang kau tinggal kanan kau matilah kau nak lagi stem roll tu dia marah. Mampu lagi baik tak gunanya jantan, dia marah lelaki tu. Sebab lelaki tu putus tunangan dia. Sabar. Lepas tu Mak cakap adalah hikmah itu. Sekali dapat kahwin dengan lelaki yang lagi baik. Lelaki baik, eloklah hidup bahagia. Allahu Akbar. Dapat suami imam besar. Imam besar masjid. La ilaha illallah. Bertuah betul. Dapat suami imam. Siapa tak nama? Nordin tu lah lebih kurang nama je tu. Dapat suami imam. Allahu Akbar. Imamku. Ya. Betul tu saya cakap tadi. Allah bagi kita ada hikmah. Kan dapat tahu pula ex-boyfriend kita hidup taklah sehebat yang disangkakan. Macam tu lah. Ada sebab mujur jugalah aku tak kahwin ini, Allah bagi aku jodoh yang terbaik. Tu makna iya man. Semua ada rahsia dia. Seterusnya yang keempat yang kena ada redha. Redha dengan segala ujian yang Allah berikan kepada kita. Ada beza antara redha dan pasrah. Pasrah ni menerima dengan hati yang sakit. Redha pula menerima dengan hati yang ikhlas. Menerima tapi tak ikhlas, akhirnya jadi tak redha. Saya tak redha. Oh, cakap macam tu. Tak apalah. Nak ambil macam mana kan? Ambil macam mana dah dia tak dapat nak meredha kan? Tapi sebaik-baiknya redha. Sebab semuanya Allah yang tentukan untuk kita. Ada sebab Allah bagi suami kita tu kurang. Suami tak pandai mengaji, suami mungkin tak pandai agama, suami mungkin tak pandai sangat, suami mungkin macam ni, makin macam tu. Tapi diberdatangkan suami macam tu sebab nak tengok sejauh mana kita boleh bertahan dan terus taat pada perintah Allah. Kita taat pada suami, bukan suami itu baik, bukan suami itu elok, bukan suami itu tak baik, bukan suami itu tak elok, tapi kita baik, kita taat pada suami sebab Allah perintahkan. Tu poinnya. Saya malam ni cerita ni, kadang-kadang ada orang cakap, itulah dia percamah ni, lebih lelaki. Yang perempuan ni semua kena ikut ya. Betul, ikut, kecuali perkara-perkara yang bertentangan dengan syarak jangan ikut. Kan? Suami suruh minum arak, minum malam ni kita, kau taat perintah suami, malam ni kita minum arak sama-sama, mabuk sikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah minum arak tu. Jangan buat. Kan? Walau macam mana pun lah, jangan. Kan? Beza redha dengan pasrah. Pasrah, contoh pasrah macam ni. Ni saya lakonkan nak bagi faham. Nak buat macam mana kan? Dah tu jalan yang suami akak pilih. Kalau ikutkan akak tak boleh terima. Tak ada mana perempuan pun boleh terima keadaan macam tu. Bila ni anak akak kena terima. Itu pasrah. Redha pula macam ni, sambil senyum dia kata, mungkin dah ni rezeki akak kena terima, walaupun ialah ramai yang menentangnya, tapi pada akak selagi mana suami akak mampu berlaku adil, akak doakan mudah-mudahan dia dapat membimbing kami semua masuk jannah bersama-sama. Orang lelaki jangan risau, tu takkan berlaku. Macam tu je lah. Itu sekadar contoh untuk rujukan akademik sahaja. Kan? Dan last sekali yang kena ada adalah ikhlas. Ikhlas ni apa? Buat sesuatu tidak mengharapkan balasan, wa imma perkataan terima kasih pun tidak diharapkan. Tapi orang Malaysia ni pelik sikit, aku tolong dia ikhlas tapi dia terima kasih pun tidak, maknanya tak ikhlas tu kan? Jadi apakah ciri-ciri orang yang bertakwa? Yang pertama, dia suka berinfak, baik dalam keadaan lapang maupun ketika keadaan yang sempit. Jadi dalam keluarga kita tengok rajin sedekah ke tak? Tengok keluarga kita rajin tak bersedekah. Kadang-kadang suami nak sedekah, isteri kata tak payahlah bang, apa yang syik-syik bagi simpan untuk diri sendiri. Ada tu. Tapi ada isteri
Kan? Macam isteri saya dia cakap, abang boleh bagi-bagi bang. Kesian orang tu. Betul lah bang, abang bagilah bang. Bagi. Betul, macam tu. Bagi. Jangan risau. Nabi janji dengan kita takkan berkurangan harta orang yang berinfak, malahan bertambah dan bertambah. Tu dia. Takkan kita tak yakin kan? Malahan dalam hadis Nabi sebut apa? Sesungguhnya bala dan musibah tidak pernah mendahului sedekah. Kalau banyak nak bala pahala lah, sejak bala aduh masalah, cek balik bila last sedekah. Terus buat orang tua-tua dulu-dulu kalau bermusafir balik kampung, lalu surau atau masjid yang pertama dia akan berhenti, dia bagi duit 50 sen. Dulu 50 sen lah. Nah, kau masuk dalam tabung masjid tu, masuk dalam tabung surau tu. Anak aku masuk tetep-tetep masuk dalam tabung masjid, masuk dalam kereta jalan, insurans perjalanan. Bala dan musibah tak pernah mendahului sedekah. Tu je cara. Nak senang dalam perjalanan, transfer online, masuk dalam tabung surau apa nama? Masjid apa? Masjid. Oh, dia tak ada nama lah. Tu nama tu lah. Masjid Taman Tasik Utama. Oh, pagi-pagi subuh tu buat. Lagi satu waktu pagi Nabi kata apa? Barang siapa nak dimurahkan rezekinya jangan tinggalkan dua amalan ni. Yang pertama salat sunat 2 rakaat sebelum subuh, dan yang keduanya amalan sedekah subuh. Amalan sedekah subuh, bank Islam. Nombor akaun 0505012032033812 Syamsul Abri Ismail. tak. Masuklah nombor apa Masjid Taman Tasik Utama. Nombor akaun Zrab. Description, doakan saya kaya. Amount RM1. Itu salah tu. Asal amount RM1 tak apa. Nabi kata Allah sangat suka hamba-Nya kalau beramal walaupun sedikit tapi berterusan. Setiap pagi buat. Tu dia. Ciri yang kedua adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Suami isteri kena tahan marah. Gaduh lah macam mana pun, tahan marah. Tu rezeki tau orang boleh tahan marah ni. Sabar banyak. Ada orang kata lepaskan. Oh, dia kata biar dia lega. Dia nak ngajar macam tu. Bukan semua pun kau bila lepahan kau main cakap ya, puas hati aku. Jangan. Ingat tak kisah ada satu ketika tu Nabi datang, dia menziarahi Saidina Abu Bakar. Tiba-tiba datang seorang Arab Badui, tak apa dia tak puas hati dengan Saidina Abu Bakar. Dimaki, tutang, dia bagi Saidina Abu Bakar. Saidina Abu Bakar tengah berburak dengan Nabi ni, dia bangun, dia pandang Arab Badui ni, senyap dia. Bila senyap, Saidina Abu Bakar duduk sambung berbual dengan Nabi. Nabi senyum. Arab Badui tu masuk second round. Dia kutuk lagi, tam. Kali ni Saidina Abu Bakar bangun sekali lagi, dia pandang Arab Badui ni, senyap, dia balik. Bila senyap, dia duduk balik. Nabi senyum sekali lagi. Tapi bila masuk round ketiga, Arab Badui tu dia kutuk lagi Saidina Abu Bakar. Kali ni Saidina Abu Bakar tak tahan, dia bangun, dibalik balik semua segala binatang yang ada kat kebun itu, daripada unta sampai kambing, semua sabut dia. Unta kau, kambing kau, macam tu lah, lebih kurang macam tu lah, tak adalah dia, maknanya dia lepaskan macam-macam dia makinya. Pada ketika itu Nabi bangun, Nabi tinggalkan Saidina Abu Bakar tanpa memberi salam. Untuk maklumat semua, kalau Nabi bangun tak bagi salam tu kira habis marah dah tu. Bayangkan Nabi punya marah, itu marah. Wah, tak nampak muka dia marah, dia maki ke tak ada, dia marah, dia sambut, dia joget, tak ada. Nabi bangun tak bagi salam tu kira marah. Kita kalau ada seorang bangun tak bagi salam, kita tahu nak pergi jamban ke apa, tak tahulah. Dia tak ada marah dia tu, tak, kita tahu. Tapi Nabi bila bangun tak bagi salam, maka Nabi marah. Maka Saidina Abu Bakar tu perasan Nabi bangun tak bagi salam. Saidina Abu Bakar kejar, ya Rasulullah, bagi tahulah aku apa salah aku, jangan biarkan aku terkeliru. Maka Nabi jawab apa? Waktu Arab Badui itu mengutuk kamu dengan macam-macam kutukan, ketika itu kamu bersabar, kamu terus berbual dengan aku tersenyum. Kenapa? Kerana aku melihat seramai-ramainya malaikat mengelilingi kamu dan mendoakan keselamatan dan kesejahteraan kamu, sebab dia tahan marah.
Bila kali kedua kau dibalas balik, dia kutuk lagi kau, dia cakap macam-macam. Lepas tu kau masih sabar, kau duduk sambung berbual dengan aku tersenyum lagi, kerana aku lihat bertambah-tambah lagi malaikat datang mengelilingi kamu dan mendoakan keselamatan dan kesejahteraan kamu. Tapi apabila kali ketiga kamu balas balik kemarahan kamu kepada Arab Badui itu tadi, pada ketika itu aku nampak malaikat mengeji kamu, dan tempat malaikat tadi digantikan dengan syaitan dan iblis yang menghasut kamu. Pada ketika itulah aku tinggalkan kamu tanpa memberi salam. Maka syaitan dan iblis tadi menghasut dia lagi, lagi kutuk lagi, kau cakap lagi, aneh-aneh sebut. Itu sebab kalau kita perasan, bila kita marah kadang-kadang, bila syaitan dia dah campur dalam kepala kita, itu yang kita malam tu bila balik rumah lepas semayang tu, mana kita fikir, kenapalah aku cakap sampai macam tu sekali tadi, kenapalah aku marah macam tu sangat, ya Allah, apa yang aku cakap ni, baru sadar. Itu sebab tahanlah kesabaran kita ni. Kan setiap orang mesti ada sifat amarah. Mungkin kadang orang perempuan pun ada marah ke suami. Saya selalu cakap, nak marah-marah, tapi cara kita marah, meninggikan suara kepada suami jangan, menghentak-hentak jangan, melempar barang jangan, mengompeh-ngompeh, la ilaha illallah, ambil kursi macam wrestling betul jangan, ya, jangan. Nak marah jangan. Banyak bicara, abang saya nak cakap sikit boleh? Apa hal itu? Itulah abang, bukannya apa, dah 5 tahun lah bang, asal raya ya balik kampung abang, asal raya ya kampung abang. Macam kampung saya pun ada kampung juga, takkan tak balik kampung saya. Macam itulah contoh kan. Cakap elok, ialah tahun ni kita ubah ya. Raya pertama rumah mak saya, raya kedua rumah mak mentua awak, raya ketiga rumah ayah saya, raya keempat rumah bapak mentua awak. Apa bodoh tu, dikelepet bini tu kan. Jangan yang itulah sabarlah tuan-tuan dan puan sekalian kan, macam itulah. Kemudian ciri yang ketiga orang yang bertakwa, keluarga yang bertakwa ni suka memberi maaf kepada orang. Aduh kan, orang buat macam-macam ni, aduhlah bini, bang jangan maafkan dia bang. Aduh maksud suami pula cakap, jangan sekali-kali kau baik dengan dia, abang tak suka, dah cukup dah, jangan kau sambung lagi hubungan dengan dia, jangan, kita tak ada apa-apa dah dengan dia. Macam tu pula jangan. Memberi maaf, biarlah dia, maafkanlah dia. Abang ni senang-senang je nak maafkan orang, sedangkan Nabi ampunkan umat. Ini kan pula kita, ialah saya ni bukan Nabi. Kalau kita cakap macam tu, Nabi kecil hati. Bila Nabi maafkan orang, segala benda baik, Nabi harap kita ikut Nabi. Tapi kita pula cakap, itu Nabi, aku ni bukan Nabi, terasa Nabi kan. Jangan kita buat macam tu. Faman ahya bi sunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku maka dia sayangkan aku, dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Jadi bila kita ni memaafkan, maka kita terhindar dari perasaan dendam, kesumat kan, nak menjatuhkan orang, nak mengenakan orang, nak menganiaya orang. Tak adalah. Kemudian keempat, ciri orang yang bertakwa berdasarkan surah Ali Imran ayat 134 adalah orang yang suka berbuat kebaikan. Suka berbuat kebaikan secara fitrah naluri. Tak ada siapa pun yang tak suka pada kebaikan. Ramai baik-baik. Bila surau, bila masjid baik gotong royong, ramai datang. Sekarang ni konsep gotong royong ni ada dua je ni. Satu memang gotong royong, satu lagi royong gotong. Royong gotong ni ambil gambar yang lebih, gotong royong tak ada. Jamuan yang lebih, gotong royong tak ada. Sudahnya majlis bandaraya yang buat gotong royong tu. Lepas tu dia upload dalam status dia, alhamdulillah selesai juga pemuhkatan masyarakat untuk bergotong royong bersama-sama. Sudahlah, ambil gambar yang lebih berkawan sini, orang sini okey. Kita tengok cara penyusunan tu semua kerjasama tu. Saya nampak lampu lip lamp tu siapalah yang pasang. Meja tu tadi tengok beralih elok dia. Katanya malam ni ada bunga api KLCC kata. Ya Allah, handal betul orang sini. Tahniah lah saya ucapkan. Jadi dia suka datang ke masjid, suka berinteraksi
Kan? Ya, tu saya kata orang dulu kan kalau kenduri kenara, ya Allah Akbar, kenduri berkampung. Pak ni berkampung, kenduri bau berolek tu macam mana? Dulu pasang kemah mana ada pasang siap macam sekarang. Dulu cari buluh. Saya sampai masa kecil tu rasa kemah buluh tu kejap. Sampai duduk buluh ni buluh, sampai letak lauk pengantin pun semua buluh. Kan? Standby lauk pun dekat rak para buluh tu buat. Banyak buluh dulu. Sekarang kat Sungai Buloh pun tak ada buluh. Macam tu. Oh ya, tentulah kan. Arwah Abah Sekobah, 3 sungai yang tak boleh mandi. Sungai Buloh tak boleh mandi. Niang, Tojun Buloh macam mana? Yang kedua Sungai Lombing, memang matilah kalau Tojun, baik jangan. Dan sungai yang ketiga Sungai Bosi, melantun. Nah, dia kata arwah Abah saya cakap lah. Ni saya sampaikan balik ya, arwah Abah saya gambar macam tu. Dia buat cerita kelakar kan. Jadi baiklah baik. Apakah penghalang kebahagiaan? Sikit lagi. Sikit lagi. Penghalang kebahagiaan yang pertama adalah tamak. Jangan kita tamak. Sebab tamak kita akan terbabit untuk masalah mengambil hak orang. Jangan. Ya, ingat tu, jangan tamak, kongsi tak apa. Faham tak orang perempuan? Ya, jangan tamak, kongsi tak sampai menyulit kan. Tak, maksud saya tu kalau makanan kan kita ambil kat luar tak habis, jangan tamak, kongsi. Itu maksud saya. Tolonglah jangan meragui kan kata-kata saya tu. Ya, jangan tamak, kongsi tak apa. Orang perempuan kata saya, itu sebab saya sebut orang perempuan. Tahu tak orang perempuan? Sebab saya tahu orang perempuan kebanyakannya cenderung sangka buruk. Jangan, tak baik. Saya niat ikhlas. Jangan tamak, kongsi tak apa. Faham? Jadi beza faham dengan setuju. Saya tanya, faham tak? Faham ke tak? Setuju tak? Tak jawab kan. Yang kedua, jangan sombong. Itu penghalang kebahagiaan. Sebab sombong, koyok macam dia yang elok, macam dia yang pandai. Jangan kita sombong. Ni tengok ni, yang depan saya ni ramai ni pesara-pesara, tapi semua bukan kaleng-kaleng ni. Pesara ketua pengarah kan, dulu apa setiausaha kerajaan negeri, aduh, macam-macam jawatan, CEO, COO, COOP, Co-op. Semua ada lah dia kan. Ya. Betul kan? Jadi semua ada, tapi semua humble dalam bahasa baku. Humble, merendah diri, tak ada yang belagak ada kan? Macam tu. Dan begitu juga tidak bersyukur dan tidak berterima kasih. Suka mengungkit-ungkit, itu adalah halangan untuk bahagia. Kesimpulan untuk bahagia: pertama, kukuhkanlah hubungan berkeluarga. Kedua, belajarlah kita akan kemahiran keluarga, tak ada masalah. Model yang terbaik untuk bahagia, belajarlah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, luangkanlah masa bersama-sama, kurangkan kecenderungan keluarga terbabit dengan perkara negatif. Kemudian luangkan masa dengan ceria, selesaikan konflik, jangan dibiarkan. Kejarlah keseimbangan dunia dan akhirat. Dan ingatlah 5 kunci yang saya berikan tadi di awal tadi. InsyaAllah berbahagialah kita di dunia dan di akhirat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apapun cabaran keluarga hari ini, yang paling besar adalah media sosial. Media sosial. Jadi jangan kita terbawa-bawa, jangan kita akhirnya hanyut disebabkan oleh dugaan ni, media sosial ni. Orang dulu-dulu tak ada media sosial, dia punya cabaran dia lain, tapi mereka lebih mudah untuk mentadbir keluarganya. Tetapi dengan media sosial ni kadang-kadang bergaduh. Itu sebabnya saya selalu pesan, jangan kongsi 3 perkara dalam media sosial. Pertama, jangan kongsi kebahagiaan. Jangan tunjukkan kebahagiaan kita, sebab bukan semua orang suka dengan kebahagiaan kita. Dia bahagia, simpanlah seorang-seorang. Kenapa nak tunjuk ke orang? Apa kepentingan kau nak share semua perkara dekat orang? Itu sebab saya puji langkah Kementerian Pendidikan semalam 2 hari lepas, bila SPM tu yang berjaya dapat straight A's, tak perlu naik atas pentas untuk tunjukkan raikan dia. Tak perlu. Betul, sebab penyakit yang ada orang ni, budak tu, orang target dia 9A, dia dapat 8A 1B. Bayangkan.
Dia tengok kawan dia naik, dia tak naik. Tak tahu hal itu cikgu punya harap ke dia. Sudah yang lain macam itulah. Ada tu pula budak yang galus tu, yang gagal lulus tu. Antara gagal dengan lulus dia tengah. Dapat 3A atau 4A. Ikutkan bolehlah dia nak sambung belajar. Tetapi dia tengok orang tu bagus, dapat naik atas pentas, dia rasa apa? Yalah, aku tak pandai. Wah, bukan kata tak pandai. Sebenarnya peperiksaan itu nak menentukan di mana kita boleh pergi selepas ini untuk kita meneruskan langkah seterusnya. Itu je. Tak ada orang Rizal Pencil teruk, kredit pun cukup-cukup makan ada. Oh, rupanya kemahiran dia handal. Dia tengok aircon tu dia dah tahu dah on ke tak on. Yang tu tak payah belajar tu. Allahu Akbar. Kan? Tak, dia tahu, dia tengok ni mesti tu sumbek ni, dia tahu. Kenapa tak sejuk ni? Tu sumbek ni. Dia buka kan dia kata. Ambil ni mana? Oh, dia zap, dia bersih-bersih sikit bah. Cuba on balik. Oh, sejuk lah. Oh, steady kau. Kau belajar mana dulu? Wah, pak. Ya. Tuan-tuan, saya ni dulu Kojo jadi pengarah undang-undang. Kan, kononnya nak buat landscape lah kat depan rumah tu. Bali pokok buluh ni, bali pokoknya. Kita dah susun, kita nak buat macam ni. Dah ada lah konsep nak buat tu. Ambil cangkul 1, 2, langsung capai telefon. Weh, kau datang sini, kau tanam pokok ni. Tak ada tuan. Sekali orang daripada jabatan landscape tu datang, kojap siap. Dia memang bidang dia. Kan? Dia tengok je, dia tu susun. Ni tak konon ni, yang ni kena letak belah sini, ni belah sini. Ya ke? Bila susun dia pula cantik tu buat. Itu saya kata, dah bukan bidang kita. Baik macam mana? Doktor tu tengok ni usik je. Oh, ni demam teruk ni. Tahu dia demam, usiknya tahu dah. Oh, ini tu nak tengok mata, buka mata. Oh, ni cirit bingit. Apa macam mana tengok mata boleh tahu cirit bingit? Mana tu doktor tu kan. Kan pakar bodah ada lagi lah. Dia tahu ni kena buat operation ni. Dia tahu dia. Allah Akbar. Tu sebabnya kadang-kadang tu sebab kita kena faham. Anak-anak ni jangan kita hukum dia disebabkan keputusan pekso dia. Kadang-kadang ada lah perjalanan ni. Kadang dia bukannya tak bagus. Dia belum jumpa Swiss dia lagi. Maknanya point dia untuk pergi ke mana tu dia tak nampak lagi kadang-kadang. Kan, budak-budak sekarang ni dalam beg dia tak cawan dulu. Orang dulu darjah 3 dah tahu nak buat apa. Orang dulu darjah 3 dah tahu nak buat apa. Darjah 4 dah berhenti sekolah dah kerja. Betul orang dulu. Kan? Arwah abah saya dulu masuk darjah 6, dah selesai darjah 6 nak masuk tingkatan 1. Arwah atuk kau nak jadi kafir kau masuklah tingkatan 1. Sebab tingkatan 1 dulu sekolah orang putih. Abah cakap apa? Kalau abah kau masuk sekolah kemarin tak nampak mak kau dah. Mak ayat kan. Kan? Ya, tapi betul orang dulu. Tapi bukan tak cerdik orang dulu. Cerdik, kepandaiannya banyak kan? Banyaklah kalau cerita beza dulu dengan sekarang. Banyak beza. Kan? Banyak beza. Kenduri kenaro beza. Kalau balik kampung tidur ramai-ramai kan? Jamban satu berambut bayangan berapa ramai. Sekarang kalau balik kenduri booking homestay, booking hotel, NITC hotel. Alhamdulillah. Ya, jadi cukuplah tu tuan-tuan muslimin. Saya faham tu, saya faham. Signal tu saya faham. Kalau duduk dah beralih-alih tempat duduk tu saya faham tu. Mana dah ponek dah tu. Saya faham dah tu. Jadi kalau saya teruskan ceramah saya ni, berarti saya mengundang kemudaratan dan juga kesusahan yang berterusan. Jadi lebih baik saya rehat dulu. Dan lagi satu, memang betul lah bila makanan dah terhidang di luar, makruh ceramah lama-lama. Jadi itu saja daripada saya. Mudah-mudahan bak kata orang sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu itu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Tonang-tonang di laut, sampan kulit mudik ke Tanjung. Hari terkanang mulut menyebut jasa baik, pihak masjid menyambut hari ini rasa nak junjung.